Jom buat cuka apple pula. Jom, kita perlukan 4 bahan je. Buah apple, air, gula, ibu cuka. Itu je. Kak Peh ada jual tu ibu cuka dekat beg Kak Peh di bio. Okey, mula-mula kita cucilah dulu buah apple kita tu. Lepas tu kalau ada yang busuk, yang buruk tu kita buang lah ya. Kak Peh ni buang label dia tu. Buang label dia. Awak nak kupas pun boleh. Awak nak potong macam Kak Peh punya cara tu pun boleh. Lepas tu Kak Peh tak kupas pun kulit dia. Kalau awak nak kupas boleh je tau. Kak Peh gunakan full sebiji buah apple tu. Satu benda pun tak buang. Tapi kalau awak pilih nak buang biji ke, nak buang puluh tengah ke, silakan. Cuma Kak Peh tu guna semua sekali ya. Kak Peh tak membazir. Okey, potong halus-halus macam gitu. Kalau awak nak potong lagi halus pun boleh. Nak potong kasar pun boleh. Ikut sukalah. Tapi wajib pakai balang kaca kalau nak buat cuka. Sebab dia akan diperam lama-lama. Wajib balang kaca. Okey. Potong halus-halus tu berhati-hati guna pisau tu. Pesan mak-mak sangat kan. Okey, lepas tu nanti kita taruh air. Air tu yang penting suhu bilik. Tak boleh air panas tau. Kita nak buat kombucha ke, nak buat cuka ke, air jangan panas. Okey. Lepas tu, okey, ni bu cuka. Gunakan kesemuanya sekali untuk buat cuka. Kak Peh ada jual ni RM9.98 sepaket. Ibu cuka with mother. Apple cider vinegar with mother. Ada mothernya. Mother tu maksudnya keladak-keladaknya tu lah. Kadang-kadang Kak Peh bagi skobi cuka juga ke dalamnya. Tapi not included lah. Maksudnya tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Yang pastinya Kak Peh tu jualnya ibu cuka apple cider vinegar with mother. Mother tu lah something yang berkeladak tu ya. Lepas tu masukkan gula. Gula mengikut jumlah buah apple. Buah apple tadi Kak Peh guna 8 biji. Tapi just Kak Peh letak 6 sudu besar sahaja. Lepas tu air je jangan penuh kumbu. Kacau setiap hari sehingga ada buah yang jatuh. Lepas tu tapis, buang buah dia. Lepas tu peram lagi sehingga dia membentuk skobi cuka. Selamat mencuba.